والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Noman kerana lantunan Maulid Nuril Wujud. Ini Maulid ni saya karang pada tahun lepas, pada Maulid tahun lalu. Jadi ada seorang sahabat saya, Tuan Ustaz Zuhair Abdullah. Doa moga Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada beliau. Beliau sekarang di hospital, mudir tahfiz Al-Imam Syafi'i. Tahun lepas beliau bagi tahu kepada saya, kata tak bolehkah tulis satu maulid dalam bahasa Melayu, kata dia. Iaitu Al-Imam Abdul Hayy Al-Kittani rahimahullahu ta'ala, dan mengarang sebuah kitab tajuknya Ta'alif Al-Maulidiyah, iaitu berkenaan tulisan-tulisan Maulid Nabi SAW zaman berzaman. Lebih daripada hampir 200 kitab. Sejak daripada permulaan kurun ketiga Hijriyah sampailah ke abad ini, masih tidak putus-putus ditulis Maulid Nabi SAW. Sebahagian para ulama bila mana dibacakan Maulid, Maulid ini adalah benda yang sangat penting buat semua. Ada sebahagian orang kata Maulid seolah macam hanya dibaca sahaja, tanpa ada seolah-olah kata tidak ada sebarang faedah dibandingkan dengan membaca sirah Nabi SAW. Setiap karangan tentang Nabi hakikatnya punya fawaidnya, ada faedahnya yang tersendiri. Ya. Itu para ulama berkhidmat kepada janabir Rasul ini dengan semua sudut. Ada yang mengarang khusus berkaitan dengan janggut Nabi SAW, berapa uban Nabi SAW. Ada yang mengarang khusus berkenaan dengan cara ketawa Nabi SAW, berapa kali Nabi gelak dalam riwayat. Ada yang mengarang khusus berkenaan dengan makanan yang disukai oleh Nabi SAW. Ada yang mengarang khusus berkenaan dengan pakaian yang dipakai oleh baginda Rasul SAW. Warna apa yang Nabi pakai dan seumpama dengannya. Ada yang menyusun secara menyeluruh seperti kitab yang kita akan baca, yang disusun oleh Tuan Guru Abu Bakar bin Haji Hanafiyah bin Haji Tayyib Al-Qadahi, yang digelar dengan Tuan Guru Haji Bakar Palestin, untuk guru kepada pada Pak Sumi Bukit Tembaga dulu. Pak Sumi selalu sebut, dia kata saya mengaji dengan Tok Guru Haji Bakar ni, dia kata segenggam ya, dia kata mengaji ilmu segenggam ya. Segenggam tu maknanya nahu, saraf, bada', bayan, ma'ani, dia kata. Hak tu sebenarnya segenggam tu pun dia kata kalau tumbuk jatuh lah, kan? Maknanya kuat genggaman ilmu yang apa ni dituntut oleh Tuan Guru, belajar dengan Tuan Guru Pak Sumi mengaji dengan Tok Guru Haji Bakar Palestin. Dan Maulid ini ibu ayah semua, ianya salah satu daripada kitab yang mana disebut oleh para masyayikh. Ada sebahagian orang kata ahli qusur di kalangan orang yang tidak mengambil ataupun tidak punya pengetahuan yang mendalam terhadap sirah, mereka mengatakan bahawa karangan berkenaan dengan Maulid ni bermula pada kurun yang mutaakhir. Orang dulu tak ada pun tulis Maulid. Tak, ini salah, kata Maulana Al-Imam Abdul Hayy Kittani rahimahullah. Lalu beliau menyusun kitab ini, lebih kurang 100 muka surat lebih, adalah hanya semata-mata menyusun nama kitab sahaja yang berbicara tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermula daripada zaman salaf. Iaitu zaman Al-Imam Ibnu Abi Asim
Ibnu Abi Asim An-Nabil rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 287 Hijriah. Juga dikarang sebelumnya oleh Al-Imam Muhammad Al-Waqidi rahimahullah yang wafat pada tahun 207 Hijriah. Dah mengaranglah kitab Maulid Nabi SAW, berterusan setelah itu dengan para hufaz al-hadis, para a'immah hadis, yang mana mereka ini menyusun kitab Maulid adalah untuk menzahirkan bahawa keuntungan yang kita dapat pada hari ini, segala keuntungan yang kita dapatkan pada hari ini adalah daripada lahirnya Nabi SAW. Kita tak berkumpul pada malam ni, Ibu Ayah semua, kalau tidak kerana maulidnya Nabi SAW. Dan malam ini malam maulid. Ini malamnya maulid Nabi SAW. Malam ini, kata para ulama, siapa yang bersedekah, siapa yang jamu makan orang, maka akan diamankan tahun itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang sebut ni? Al-Imam Ibnul Jazari dalam maulidnya beliau. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah juga menyebutkan bahawa yang melakukan kebaikan dengan menghidupkan maulid Nabi ini akan diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan, dan juga akan diberikan pahala kalau niat dan qasadnya tadi adalah kerana untuk mentakzimkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang alim menyebutkan, yaitu Al-Imam sahib kepada kitab Tazkiratul Muhibbin fi Asma'i Sayyidil Mursalin, yaitu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Ar-Rassa. Beliau mengarang qadi di Tunis, qadi di Tunisia. Beliau mengarang kitab Tazkiratul Muhibbin. Syekh Muhammad Abdul Hayy Kitani sebut dalam kitab ni Tazkiratul Muhsinin fi Asma'i Sayyidil Mursalin. Dia tulis nama-nama Nabi SAW. Dan dalam kitab ni kata beliau, min adabi man alima annahu al-aqib. Siapa yang antara adab ketika seorang tadi mengetahui nama Nabi Aqib. Salah satu nama Nabi Al-Aqib sallallahu alaihi wasallam. Apa adab kalau kita tahu nama Nabi Aqib? Adabnya, kata para ulama, annallaha awjadahu aqibal anbiya. Yani Allah Ta'ala menjadikan Nabi sebagai pengikut kepada Nabi yang sebelumnya, itu mengikuti jalan Nabi yang sebelumnya. Aqibal anbiya maksudnya terakhir di kalangan para Nabi. Maka kata beliau, siapa yang beradab dengan nama ni setelah mengetahui nama ni, malam ni kita dah tahu dah, salah satu nama Nabi apa dia? Aqib. Maka apa yang kena buat? Falyuksir min mutala'ati miladihi. Maka hendaklah membanyakkan melihat kepada maulidnya Nabi SAW. Yu'na bihifzi tariqihi. Dan mengambil perhatian dengan menghafal tarikh Nabi SAW. Wa yata'allam nasabahul karim. Mempelajari nasab Nabi yang mulia. Wa ma hafizahu maulahu bihi fi sigharih. Apa yang Allah Ta'ala jaga Nabi ketika kecil. Wa kaifa anbatahu Allahu nabatan hasana. Bagaimana Allah menumbuhkan Nabi sebagai tumbuhan yang ataupun pembesaran yang luar biasa yang baik. Wa yatazakkar ma zahara fi miladihi min al-ayati wal ajaib al-ajibah likay yansyarih bidzalika sadruh. Dan mengingati apa yang zahir pada miladnya Nabi, ketika lahirnya Nabi dengan keajaiban. Perkara-perkara ajaib yang berlaku ketika lahir Nabi. Di mana disebut benda ni? Dalam kitab Maulid. Nah, ada orang kata kitab Maulid banyak hadis maudhu'. Nah, hadis maudhu' masih lagi berlaku khilaf di kalangan para ulama pada penentuan hadis tadi maudhu' ataupun tidak. Kamu kata maudhu', boleh jadi orang lain kata tak maudhu'. Lain kata ijma' ulama kata hadis itu maudhu'. Boleh jadi kamu kata maudhu', seorang muhaddis kata maudhu', muhaddis yang lain kata tidak maudhu'. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala mengarang kitab kenaan dengan hadis maudhu', satu mausu'ah, dibahas semula oleh Al-Imam Suyuti, Al-La'ali Masnu'ah. Nabi hadis dibahaskan kembali hadis yang ada dalam kitab Imam Ibnul Jauzi, itu dikeluarkan balik, kata tidak maudhu'. Imam Ibnul Jauzi syadid dalam mengatakan maudhu', Imam Suyuti kata tak, hadis tadi tidak maudhu'. Jadi maknanya penentuan tentang maudhu' masih bukan lagi dikira sebagai ittifaq ataupun ijma', melainkan hadis tadi ijma' mengatakan bahawa ianya adalah maudhu'. Maka termasuk lagi masih dalam perbahasan ijtihad.
Dan kalau tidak ada sanad dalam hadis tersebut dibahas oleh para ulama panjang lebar yang bukan tempatnya sekarang ni, kerana saya nak kena baca 44 muka surat. Ni duk syarah awal mukaddimah dulu ni. Ingat. Setengah nak nanti lah. Jadi ibu ayah semua yang dirahmati Allah, maka kena baca. Nah, antaranya yang terkenal di negara kita Maulid Al-Imam Barzanji. Imam Maulid Barzanji. Lagi Maulid apa lagi? Maulid dia ulama, ini setelah mutaakhir dibawa balik oleh para murid Habib Omar ke negara Malaysia kita. Jadi majlis-majlis Maulid semua dibaca dengan kebanyakannya dengan dia ulama. Karena dia ulama bahasanya ringkas dan padat. Dan kemudian boleh dibuat dengan rentak yang merdu untuk didengar oleh telinga orang. Jadi masalah dia, orang Melayu kita kalau tak ada terjemahan tak faham apa. Ya. Tapi dengar apa tu duk sedap sajalah. Tapi barakah, hadir barakah. Tamam. Sehingga Al-Imam Al-Habib Zain bin Sumit mengatakan bahawa kesemua maulid yang dikarang, baginda Nabi akan lahir, baginda Nabi akan hadir ketika mana mahallul qiyam, waktu kita berdiri tadi. Tamam. Yang ni kalau dengar pula mereka kata hajaran apa pula. Terus dia buat pelik lah ibu ayah semua. Benda ni tak pelik pun zaman dulu. Dia buat pelik ni bila duduk dengan orang suka buat pelik. Tu je. Dia kata betul kan ni. Bukan semua kita tahu ibu ayah semua. Bukan semua benda kita tahu. Dan bukan semua benda kita boleh nampak dengan mata zahir kita. Kita kena akui benda tu. Kita ni ada panca indera 5. Kita ada panca indera 5. Panca indera 5 kita ni pun masih lagi lemah. Karena tu kita perlu dengan perkara-perkara lain yang membantu panca indera kita. Kita tahu hak tinggi satu benda. Kita tahu hak kedalaman dalam laut. Kalau tak pakai jam ataupun ada alat tertentu yang menentukan kedalaman laut, menunjukkan kata hidung kita tak boleh bau dalam. Mata kita tak boleh nampak kata tempat tadi ada oksigen ke tak ada oksigen. Maka maksudnya panca indrawi kita lemah. Kemudian apa yang diperlukan lagi? Ada asbab kepada ilm, ada 3 kata para ulama. Yang pertama hawasul khams, iaitu panca indera yang 5. Yang kedua al-aql. Akal kita masih lagi terhad. Akal kita pun terhad. Ada benda tak boleh kita fikir. Dia sampai tahap dia, habis, selesai. Maka perlu kepada yang ketiga, iaitu apa dia? Khabarus sadiq. Khabar sadiq. Khabar sadiq ni apa dia? Khabar sadiq ni termasuk wahyu. Termasuk wahyu daripada Allah Ta'ala. Dan juga khabar. Apa saja yang kita tak boleh tengok dengan panca indera kita, yang tidak boleh kita gambar dengan akal kita, maka dapat dengan khabar sadiq. Salah satunya adalah khabarnya para wali Allah Ta'ala. Kamu tak mau percaya, ikut suka kamu. Dia boleh percaya dengan tajribah ataupun dengan pengalaman para doktor, dengan hanya dibuat dalam makmal, kemudian keluar Panadol, dia boleh pergi cari. Panadol, insya-Allah hilang sakit kepala. Tamam? Tapi bila awliya cakap apa semua sekali, dan yang bercakap ni pula bukannya orang tepi jalan. Yang cakap ni pula orang-orang yang ahli dalam kerohanian, yang makruf dalam keilmuan mereka. Habib Zain mengatakan bahawa, panjanglah tu cerita tu. Habib Zain kata apa? Dia kata, ada seorang alim menyebutkan bahawa Sayyidina Rasul hadir ketika mana maulid, bacaan maulid ketika mahallul qiyam. Kecuali maulid Daiba'i. Maulid Al-Imam Daiba'i ketika dibaca, baginda Nabi akan hadir dari mula maulid sampai habis maulid. Daiba'i. Ini yang kalau dibaca, barakah azim. Barakah. Maulid saya tulis tu tak ada apa lah, ibu ayah semua. Hak tu beda nak bagi rasa cinta saja. Jadi bila dengar tu gurindam jiwa, pakat boleh ikut lah. Pakat boleh ikut. Tadi saya ibu-ibu ikut tadi pun saya seronok dah. Kawan-kawan boleh ikut lah, ingat Nordin Ahmad jam ni. Jadi malam ni ibu ayah pula menyanyi sekali. Duk lama dah nak nyanyi tu. Jadi alhamdulillah malam ni pakat boleh, tapi tukar kepada lagu yang berkait dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga dengan barakah malam Maulid pada malam ni kita dikumpulkan bersama dengan Sayyidina Rasul dengan kecintaan. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kitab kita ibu ayah semua. Saya ni akan bahas kitab ni. Utamanya saya ucap terima kasih banyak kepada Al-Fadil Ustaz Pengguru Muhammad Amiruddin bin Zainal Abidin yang ada di belakang ni bersama dengan kita.
beliau sepatutnya kena syarah kitab ni, tapi dia syarah kot lepas ni insya-Allah. Nanti akan disyarahkan oleh beliau. Jadi kitab Tahzib Busyra Labib ni yang dikhidmati oleh beliau dengan Ustaz Muhammad Naim, ini adalah suatu yang sangat berharga, dan saya bila baca kitab ni, ta'zim kitab ni perlu dijadikan silibus sebenarnya di madrasah. Perlu jadi silibus di madrasah. Dan juga kerana perbahasannya ringkas dan padat, menunjukkan keluasan Tuan Guru Haji Bakar Palestin dalam bacaan bagi sirah Nabi dan syama'il Nabi SAW. Jadi saya kira ini adalah merupakan tuhfah ataupun anugerah daripada Allah yang Allah Ta'ala berikan, dan berkhidmat kepada kitab-kitab para salaf kita ataupun para pemuka kita yang terdahulu, ini adalah merupakan salah satu daripada minal qurubat. Dan ini perlu dilaksanakan oleh kita semua, mengeluarkan balik khazanah yang telah ditinggalkan oleh para masyayikh kita.